إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. Amma ba'd. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Segala pujian itu bagi Allah Subhanahu taala, selawat dan salam khusus ke atas junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang terakhir, Rasul yang membawa rahmat, Rasul yang mengajar kita mengenal Allah, mengajar kita beramal ibadat mengikut ajaran Islam, yaitu Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang mengikut ajaran baginda, agama yang dibawa oleh baginda, dan kita mengamalkan sunnah-sunnah yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, pada malam ini berkenaan dengan hadis juga, yaitu yang saya katakan dulu mulai tahun ini kan, ataupun sebelum tahun ini, kita akan tumpukan kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini kalam Allah, Al-Quran ini mengandungi segala ajaran Islam. Al-Quran ini sebagai ubat hati kita. Jadi hati kita ni sakit kan, hati kita ni berpenyakit. Ubatnya antaranya Al-Quran kan. Jadi Al-Quran inilah sebagai pengubat yang paling mustajab, yang utama, yang diturunkan oleh Allah SWT untuk mengubat hati-hati kita dan jasad kita sekali kan. Kita ni tergolong di dalam jasad dan roh hati kan. Jadi kita kebanyakannya berubat, mengubati, menjaga jasad kita saja, memberi makanan jasad supaya dia sehat dan tak sakit. Tapi kita lupa tak beri makanan roh kita, hati kita. Itu ilmu, hikmah dan ubatnya Al-Quran. Jadi kita terlupa kan. Kenapa? Kata Imam Ghazali, kerana kita sibuk dengan dunia ni, kita terlupa tentang hati kita. Kita hanya nampak yang zahir, nampak dunia yang dekat. Jasad kita ni dekat kita nampak kan, tangan kita, mata kita. Hati kita ni jauh sikit, dia dalaman. Dia perlu kita lihat dengan basirah, iaitu dengan mata hati kita. Jadi kita terlupakan sebahagian yang amat penting sekali, iaitu hati kita, roh kita kan. Kadang-kadang dia lapar, kalau tak ada makan 3 hari dia lapar kan? Kalau dia sakit pun, kalau tak ubat dia, lama-lama hati kita mati. Bila hati kita mati, kita tak sedar bahawa kita akan mati kan? Kita akan mati dan kita akan tinggal dunia yang kita kejar hari-hari. Jadi itulah tuan-tuan, perangai manusia ni, sifat semula jadi manusia, dia lupa, mudah lupa, kata Tun Mahathir. Manusia ni mudah lupa, bukan orang Melayu, semua manusia ni dia mudah lupa. Sebab itulah Allah suruh kita ingat dia 5 kali kan? 5 kali panggilan seruan azan kan? 5 kali iqamah supaya kita bangun mendirikan solat. 5 kali juga kita bertakbiratul ihram, kita mengucapkan, melafazkan Allah lah yang maha besar, tiada ada lagi yang lain besar sebanding dengan Allah. Allahu Akbar doakan dalam solat kita ya. Jadi semuanya itu untuk mengingatkan kita tentang kebesaran Allah, keagungan Allah. Dan dalam Fatihah kita puji Allah pula yang memberi segala-galanya kepada kita, ada rezeki kepada kita, memberi roh kepada kita, memberi segala kemudahan untuk kita hidup, memberi kelapangan masa siang dan malam kan. Dijadikan siang malam supaya kita ada kelapangan nak buat ibadat. Kalau tidak jadi malam saja kita suntuk, kita rasa sepi. Jadi siang saja pun kita rasa letih, penat kan, tak ada rehat. Jadi siang dan malam itu silih berganti supaya kita mudah nak beribadat, mudah nak kira waktu kan. Jadi semuanya Allah jadi untuk kita, untuk beribadat kepada Dia. Jadi pada malam ini berkenaan dengan kelebihan surah Qul Huwallahu Ahad, surah Ikhlas. Jadi kita tengoklah tentang kelebihan, fadilat kan, khasiat, rahsia kan, surah-surah dalam Al-Quran tadi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa sami'a rajulan yaqra'u Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad. Sampai habis surah tadi.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Qultu wa ma wajabat? Qala al-jannah. Hadis hasan gharib. Jadi perbincangannya, masalahnya kan, uraiannya, membaca qul huwallah itu mewajibkan syurga. Tajuknya, kita baca qul huwallah ni, kita faham maknanya, kita amal, wajib masuk syurga. Tajuk dia yang ditulis oleh pengarang ni, Syekh Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan ilmu yang dia tulis ni kan. Ya saudaraku, ini satu kelebihan surah Ikhlas, yakni surah Qul Huwallahu Ahad. Jadi kita ni selalu kan baca Qul Huwallah kan, tahlil ada Qul Huwallah. Selepas kita wirid, kadang-kadang kita baca Qul Huwallah. Apa-apa kita senang nak tidur baca Qul Huwallah kan. Maka iaitu siapa membacakan dia mewajibkan baginya syurga, yakni masuk ia dalam syurga. Mana boleh masuk syurga? Sebab ada kalimah tauhid. Kan? Kita mentauhidkan Allah, tak mensyirikkan Allah. Orang tak mensyirikkan Allah, dia wajib masuk syurga. Orang musyrik, orang kafir tak boleh masuk syurga walaupun amalan baik dia banyak, sebab dia syirikkan Allah. Allah haramkan syurga ke atas siapa yang mensyirikkan, dia mati dalam syirik kan. Jadi mana memang kan hadis ni bertepatan dengan maksud ajaran kita, ajaran kalimah tauhid tadi, la ilaha illallah kan. An Abi Hurairah, hadis yang saya baca tadi lah kan, dia ulang balik kan. Diriwayatkan dari seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah, sahabat Nabi kan, yang termuda kan di kalangan sahabat. Katanya, telah datang aku serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengarnya akan satu orang lelaki membaca Quran. Mana dia bersama Nabi kan, pergi pada satu tempat, datang pada tempat kan. Dan maka Rasulullah SAW dengar seorang lelaki membaca Quran. Itu Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, hingga habis ayat kan. Jadi dalam Qul Huwallahu Ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka bersabda Rasulullah SAW dengan katanya, wajib dia. Nabi kata wajib dia, wajib dia orang. Kata Abu Hurairah, apakala aku dengar akan Nabi bersabda demikian itu, jadi heran pada hatiku. Dia heran, baca Quran Allah wajib masuk syurga. Dia heran. Dalam hati dia lah tertanya-tanya, kenapa Nabi kata wajib? Wajibat kan Nabi kata dalam hadis kan. Apakah yang dikehendakkan Nabi itu dengan sabdanya wajib ia itu? Apa maksud Nabi kata wajib ia itu? Orang tu, orang yang membaca. Maka aku pun terus bertanya kepadanya, qultu wa ma wajabat lahu? Wa ma wajabat? Qala al-jannah. Kataku, apakah wajib bagi lelaki yang membaca Qul Huwallahu Ahad itu ya Rasulullah? Dia tanya balik. Dia rasa bersyikir, rasa tanya, kenapa? Rasulullah kata, engkau kata, baginda kata wajib pada lelaki yang baca Qul Huwallahu Ahad itu ya Rasul. Sabdanya wajib baginya syurga, wajib baginya masuk syurga. Nampak mudah ya tuan-tuan. Jadi gitulah kan. Islam ni agama mudah. Lepas tu kenalah sembahyang, jaga Allah nak masuk syurga. Tak sembahyang, tak puasa. Maknanya bila dia mentauhidkan Allah, beriman dengan Allah sebenar-benar iman, takkan tak sembahyang, takkan tak sembah dia kan, takkan tak buat yang dia suruh, puasa, zakat, haji, semua, berjihad dan sebagainya. Dan bila dia beriman betul-betul, ikhlas dia beriman. Masalahnya membaca Qul Huwallah, perbincangannya kan. Dalam bab ni dia tak membaca Qul Huwallahu Ahad tu membaca Qul Huwallahu Ahad 200 kali pada tiap-tiap hari. Dia pergi berat tadi habislah, wajib masuk syurga habis. Dia tak uraikan. Mana dalam bab lain pula kata tentang baca Qul Huwallahu 200 kali pada tiap-tiap hari. Sesungguhnya membaca Quran itu seafdal zikrullah, sebaik-baik zikir, afdalul zikri
Qiraatul Quran kan ada. Sebaik-baik zikir ni kita baca Quran. Sebab semuanya ada dalam Quran ni. Tauhidnya, ibadahnya, syariatnya, akhlaknya, nama-nama Allah, istighfarnya, tasbihnya, takbirnya, tahmidnya, tahlilnya, semua ada kan dalam Quran. Kalau kita zikir kan tasbih subhanallah ya. Kalau takbir Allah akbar, tahlil la ilaha illallah, ni semua dalam Quran ada. Nama-nama Allah, tahmid, tahlil, takbir, ta'zim, semuanya ada kan. Membaca Quran itu seafdal, sebaik-baik zikrullah, zikir Allah. Maka barang siapa membaca Qul huwallahu ahad sekali, maka seolah-olah membaca ia akan sepertiga Al-Quran. Kalau dia baca Qul huwallahu ahad sekali, seolah-olah pahalanya bersamaan dengan 1/3, makna 10 kali 10 juzuk Al-Quran yang baca 1/3 kan. Quran dibagi 3, 30 kan. Dan siapa membaca ia akan Qul huwallahu ahad itu 3 kali, maka seolah-olahnya bersamaan pahalanya membaca ia akan Quran khatam dengan tiada Qul huwallahu. Dia baca khatam, tak termasuk Qul huwallahu, 3 kali baca. Nampak ringan kan? Nampak mudah, tapi tak, kita baca tak? Sehari semalam 3 kali Qul hu ya? Ataupun pagi 3 kali, petang 3 kali, nak tidur 3 kali ya? Nampak mudah kan? Tapi nak buat tu, kita nak baca, nak amal tu 3 kali Qul huwallah tadi. Selepas kita bangun tidur, sebelum nak tidur, selepas kita berehat kan, tengah hari kan, habis kerja Qul huwallah 3 kali kan. Seolah-olah ia membaca Quran khatam dengan tiada Qul huwallah. Khatam Quran daripada Fatihah dari mula Quran sampai Qul a'udzu binnas, tak masuk Qul huwallah. Seolah lah pula. Maka sesiapa membaca Qul huwallahu ahad 200 kali, naik lagi 200 kali lah. Tak lama mana kan kita buat. Kita duduk sembang-sembang baru kita tulis berapa ratus perkataan sehari, tulis dia, rakamnya. Kita duduk sembang lama. Tadi saya sembang dengan seorang sahabat, lepas subuh saya balik rumah, saya mengut lambat nak pergi klinik. Sembang balik lepas mayat, dah hampir setengah jam tak nak sembang lama. Sembang bab tanaman. Jadi sekejap kan. Kita pun kalau ralik baca Qul hu ni sekejap ya 200 kali. Sebab kita sembang sejam tak rasa apa kan. Maka sesiapa membaca Qul huwallahu ahad 200 kali, nescaya dihapuskan dosa-dosanya 50 tahun. 50 tahun dosa dihapus. Gugur dosa dia, cuci dosa dia, bersih dosa dia. 50 tahun tuan-tuan. Khamsina sanah bahasa Arab, 50 tahun. Demikianlah tersebut pahalanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Anas bin Malik qala man qara'a kulla yawmin 200 marrah qul huwallahu ahad muhiya anhu zunuba 50 sanah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, datang khabar ni cerita orang beritahu dia, datang khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ada orang beritahu pada, ada orang bagi khabar bagi tahu pada dia. Nabi bersabda, bukan dia dengar nanti kan. Kalau dia dengar atas sami'ah tu, ada orang bagi tahu pada dia, saya nak ada, bahawa Nabi telah bersabda, barang siapa membaca ia pada tiap-tiap hari 200 kali akan Qul huwallahu ahad. 200 kali tuan-tuan. Kejap kan. Nescaya dihapuskan daripada orang yang membaca 200 kali akan segala dosanya 50 tahun. Kita umur kita berapa tahun? Kita balik kan, umur 15. Mana umur kita 60 tahun lah. 50 tahun kan? 50 tahun. 65 tahun. Tolak 15 kan? Tolak 14. Mana umur kita 60 tahun. Daripada kita balik sampai umur 65 tahun.
50 tahun kan, 50 tambah 15, 65 kan. Kata guruku, huraian dia hadis tuan-tuan, tak payah petikai kan hadis ni. Hadis sahih kan, hadis Tirmizi, sahih Tirmizi. Kita tak mengaji hadis kan, kita terimalah ni Imam Tirmizi tulis dalam sunannya kan. Kata guruku Syekh Muhammad Ibrahim As-Samaluti. Ni Syekh Baru kita dia berguru dengan Muhammad Ibrahim As-Samaluti di Masjid Sayyidina Husain di Kairah. Tapi masjidnya kita kena melawatlah Masjid Al-Azhar. Masjid Sayyidina Husain di sebelah Masjid Al-Azhar, sebelah Masjid Al-Azhar kan seberang jalan sana kan. Tuan-tuan pergi ke masjid melawat Masjid Al-Azhar, melawat habis sembahyang di Masjid Al-Azhar dan di seberang jalan sana Masjid Sayyidina Husain cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah SAW di Mesir adalah membaca Qul Huwallah. Kata guru dia, kata Syekh Al-Mabawi jadi pengarang kita ni, guru dia Muhammad Ibrahim As-Samaluti, dia belajar di Masjid Sayyidina Husain kan di Kairah di Mesir, adalah membaca Qul Huwallahu Ahad itu bukan kita cukupkan 200 kali dalam sehari. Dalam sehari itu kan dalam 200 kali dalam sehari itu dengan sedikit-sedikit boleh. Bukan kita mesti cukup satu masa tu 200 kali. Jenaklah kan. Selepas subuh contohnya mesti habis 200 kali baru boleh balik. Lama juga kan. Tapi bukan begitu dia kan. Kita boleh habiskan 200 kali itu dalam sehari dengan sedikit-sedikit. Sikit-sikit kita. Selepas subuh 10, 20 kan. Lepas tu selepas mayang duha, kita mayang duha kan 20. Lepas tu nak banyak lagi kan, dah dapat 40, nak pergi cukup 1. Lepas zuhur kita ambil lah 40, jadi 80. Dia tu boleh buat sikit-sikit. Sebab Nabi kata dalam sehari semalam, dalam sehari kan, kullayamin, hari ni masuklah malam dia ya. Yakni boleh dengan tidak baca sekali jumlah sekaligus. Boleh kita baca tak sekali jumlah selungguh 200. Qul Huwallah tadi seperti dibaca tiap-tiap waktu 40 kali. Contohnya kan 40 kali ya. 200 mana 5 kali baca habis dah kan. Dalam hadis sebenarnya. Atau pagi hari 100 kali dan petang malamnya 100 kali pula. Pagi dia sampai ke petang 100 kali. Malam daripada maghrib sampai ke subuh esok 100 kali. Dapat 200 kan? Dia kata macam tu, kata guru dia. Ataupun tiap-tiap waktu siang hari 30. Pada siang 30 dan bakinya mencukupkan 200 atau sebagainya pada malam hari. Kita ambil 30, baki lagi tu kita perhabis malam. Boleh juga. Pokoknya bagi cukup 200 kali Qul Huwallah tadi. Jadi mudahlah tuan-tuan. Illa an yakuna alaihi dainun, kecuali orang tu tak diampun dosanya, ada dia atasnya hutang, kecuali dia ada hutang. Tak habis. Dosa hutang tak lepas juga baca Qul Allah lebih pada 200 hutang. Kecuali bagi orang tu ada hutang atasnya, dosa tadi, dosa hutang, tak bayar hutang. Masalah hutang yang tidak dibayar itu jadi berdosa tuannya. Maka sesiapa menanggung hutang serta kuasa ia membayarnya, boleh dia bayar apabila cukup janjinya, maka berdosalah ia tak bayar hutang tadi. Nah, dosa ni tak dihapus lah tuan. Dosa hutang ni kan. Dah ada mati syahid pun kan tak lepas lagi. Kecuali hutang. Dan syarak kita telah memberi ubutan yang besar pada orang yang berhutang. Orang berhutang ni siapa-siapa lah dia berhutang kan. Iaitu siapa yang berhutang maka membaca ia akan Quran Qul Huwallahu Ahad tiap-tiap hari 200 kali, maka diampun Allah akan segala dosanya 50 tahun. Melainkan dosa hutang maka tidak diampunkan dia. Kena ingat yang kena habis dosa dosa hutang tak terlepas. Sebab dia berkait dengan makhluk kan, dengan orang. Walaupun kita kata hutang dia RM10 tapi dia boleh bayar, dia ingat RM100 lagi kena bayar kan, RM1000 lagi berat kan, RM10 pun. Tapi kalau RM1 tu dia tak ingat, kalau dia tak ingat RM4 pun tak apa lah. Dia tak tulis, dia tak ingat. Sebab RM1 dia tak tulis, terlupa kan.
Kawan tadi tak minta, tapi kalau minta anda bayar. Anda ada hutang RM1 kan? Anda bayar. Itulah makna sabda Nabi SAW, illa an yakun alaihi dainun, melainkan bahawa ada atasnya hutang, maka tidak diampun dosanya, melainkan apabila dibayar akan dia habis kan. Baik, yang seterusnya tuan-tuan, qul huwallahu ahad, kita ambil qul huwallahu. Cukup masa kita berhenti lah kan, banyak penjemu kan. Tak amal lah. Ni kita kena amal qul hu lo kan. Dalam hidup kita tak amal qul huwallahu. Banyak-banyak tak beramal apa-apa. Baca ayat kursi, baca qul hu, baca surah kahfi, baca yasin, satu kita tak amal kan. Yang kita amal qul hu dulu dalam hidup kita. Ya, besar. Membaca qul huwallahu pada waktu mau tidur. Ketika nak tidur kita baca qul huwallahu. Lelapkan mata kita dengan qul huwallahu. Bukan dengan muzik, tengok TV, tengok bola dalam ngantuk tidur kan tak. Tengok sukan tak. Kita lelapkan mata kita dengan qul hu ataupun ayat kursi yang lain lah dengan qul huwallahu. Sesungguhnya ini lagi satu ibadat yang ditunjuk kepada kita oleh Rasulullah SAW. Ini ibadat yang Nabi ajar. So kita baca qul hu sebelum kita nak tidur, sebelum kita tertidur kan. Iaitu apabila mau tidur dan sudah berbaring di atas lambung kanan, di atas tempat tidur dah. Tempat tidur dia tilam dah katil. Maknanya dia telah mengiring dah, bagi di lambung kanan dia, di tempat tidur dia. Tak kira lah dia ada katil ke ada tilam kan, tapi dia baring tu nak tidur, tempat tidur dia kan? Maka bacalah qul huwallahu ahad 100 kali. Kurang sebelum tidur 100 kali kan. Kalau kita mati, kita mimpi melatu bukan syaitan tak mari dah. Ni dah banyak-banyak kan, bismillah benda, ayat kursi benda, qul hu benda, macam-macam kan. Dia bagi dalam tidur kita, bertempih dalam tidur, kan menjerit dalam tidur, menangis dalam tidur, melompat benda dalam tidur. Sebab syaitan dia dah mari kan. Dia tumpang tidur dengan kita. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa berbuat demikian itu apabila ada ia pada hari kiamat, bila dia bangkit pada hari kiamat, nescaya berfirman Tuhan. Allah kata, Allah firman kepada dia, hai hambaku, masuklah engkau akan syurga dari pihak kanan. Dia bagi makanan dia kan. Allah suruh dia, Allah panggil dia, wahai hambaku, masuklah syurga pintu sebelah kanan engkau. Masuk sebelah kanan. Itu Allah kata. Demikianlah makna hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi. Katanya an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man arada an yanama ala firashihi fanama ala yaminihi summa qara'a qul huwallahu ahad 100 marrah idza kana yaumal qiyamah yaqulu rabb ya 'abdi udkhul ala yaminikal jannah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya datang khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas ni dia tak bohong, tuan-tuan, dia sahabat Nabi. Ada khabar, ada cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya barang siapa hendak tidur, kata Nabi, siapa yang nak tidur, rasa mengantuk lah kan nak tidur, atas tempat tidurnya, tidurlah ia atas lambungnya. Lambung ni rusuk yang kanan. Kita mengiring sebelah kanan, jangan belah kiri. Kita nak tidur, kita mengiring sebelah kanan, jangan membelakangi kiblat. Itu cara tidur Nabi kan, tidur orang Islam. Kemudian membaca ia akan qul huwallahu ahad 100 kali. Dia duduk baring tu, bacalah qul huwallahu ahad 100 kali. Tak lama kan? Tak tahu. Kalau dia tertidur tak apa. Dia tidur dah nak baca qul hu. Kalau habis tahan ngantuk, habis tahan ngantuk, tertidur. Sekolah mana dia dapatkan? Sebab dia niat nak baca salat, tapi tertidur terlelap. Jaga-jaga dah subuh, ada hampir nak subuh dah. Mudah bangun tahajud kan. Apabila memperbuat ia akan yang demikian itu, nescaya adalah pada hari kiamat nanti tuan-tuan. Kita ni akan dibangkit balik. Kan? Kalau tak bangkit balik, tak dibangkit balik, dihidup balik. Allah panggil kita, Allah tanya, Allah suruh kita.
Tak ada perantaraan. Allah cakap kita bukan ada penterjemah, bukan ada jurubahasa, tu pun direct. Itu Allah cakap. Sebab dia Malik Yaumiddin. Dialah yang memerintah, menguasai, mentadbir hari kiamat. Yang kita baca dalam Al-Fatihah. Berfirman baginya Tuhannya, Allah berfirman, Allah berkata baginya, hai hambaku, masuklah olehmu akan surga dari pihak kananmu. Masuklah. Allah persilakan masuk surga dan tak seronok kan kita. Kita pergi ke istana, kan pergi ke rumah orang, kat biasa, ke rumah kawan kita, dia panggil mai mana masuk. Seronok kita kan. Tak panggil bagaimana kita pergi dekat supaya dia jemput kita masuk. Ataupun dia tak jemput pun dia dah reda kan, dia suka dah kita masuk sebab dia buka pintu. Kan dia tak bersilau, dapat dia buka pintu, dia senyum tu mana. Dia sukalah kita masuk rumah dia, masuk pagar dia kan. Tak masuk rumah. Ni Allah kata, hai hamba-Ku, masuklah olehmu akan syurga. Syurga-Ku ni dari pihak kananmu. Kata Abu Sa'id Tirmizi, pembelah ini hadis Farid. Farid ni satu riwayat daripada hadis Sabit bin Anas. Dan setengah riwayat ini hadis dari lain daripada ini wajah. Ada lagi hadis daripada Sabit ni, kan? Ada lagi jalan wajah ni. Orang yang meriwayat hadis ni bukan satu jalan saja, satu perawi saja. Masalahnya nak perbincangan kita nak sikit ni, nak bagi kita faham. Dia buat masalah perbincangannya, persoalannya, membaca Qul Huwallah itu besar fadilatnya, kelebihannya sangat besar kan? Qul Huwallahu Ahad, surah Ikhlas. Sesungguhnya telah lalu beberapa hadis yang menunjukkan atas kelebihan membaca Qul Huwallahu Ahad. Banyak hadis tentang kelebihan Qul Huwallah ni, tuan-tuan. Bukan satu hadis kan? Dan telah diterangkan makna sabda Nabi bahawasanya Qul Huwallahu Ahad itu menyamai sepertiga Quran. 10 juzuk Quran, 1/3 kan. Dan beberapa hadis yang sahih lagi akan datang menunjukkan membaca Qul Huwallah itu amal yang besar pahalanya serta mudah mengerjakannya. Mudah sangat. Kita tak buat. Kita katalah dia mudah nak dapat duit. Kita tak buat benda tu kan. Mudah. Ya. Pergi buat cabutan tengah malam, dia mudah. Bukan main judi lah. Mudah. Cabutan tu kan dapat hadiah, dapat duit. Mudah cabut kan. Kita nasib lah kan. Tu buat orang buat nak buat cabutan, nak buat apa, nak buat peraduan yang tak haram lah. Yang haram pun banyak lagi kan. Yang haram ni judi lah kan. Dan pertaruhan. Sebab dia nak duit, dia nak mudah, nak cepat kaya. Ini mudah buat. Nabi cakap sini kan? Nabi bagi tahu. Nabi tak cakap ni ke hawa nafsu, wahyu. Mudah mengerjakannya, besar pahalanya. Satu daripada hadis itu telah dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad ta'dilu sulusul Quran, ta'dilu sulusal Quran. Macam hadis baris itu kan. Daripada Abu Hurairah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bermula Qul Huwallah itu menyamai sepertiga Al-Quran. Maka maknanya hadis ini telah lalu dalam masalah dulu kita ada dah makna-makna dia perhatikan dah dalam hadis yang dulu. Jadi masalahnya sepertiga Quran itu dibaca oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya, ya saudara. Mana Nabi ada baca Qul Huwallah kepada sahabat, Nabi kata 1/3 Quran. Adalah makna sepertiga Quran di sini seperti makna yang dalam masalah yang dulu juga, sedikit daripada ini. Dulu yang sedikit pada ini. Dan Nabi kita berseru demikian kepada sahabat-sahabatnya, mau membacakan sepertiga Al-Quran. Nabi kata, aku nak baca pada kamu 1/3 Al-Quran. Sahabat pun tunggu. Tiba-tiba telah dibacanya Qul Huwallah. Nabi kata nak baca sepertiga Al-Quran. Nabi baca Qul Huwallah. Qul Huwallah baru tak sampai setengah muka surat kan. Nabi kata nak baca 1/3 Al-Quran. Kemudian ia perdiamkan serta meninggalkan mereka. Kemudian Nabi diam, Nabi tinggal majlis. Ini sahabat nanti macam mana nak baca 1/3 Quran, nak dengar Nabi baca sedapnya surah apa, 1/3 Al-Quran, 10 juz Al-Quran.
Maka sudahlah sahabat-sahabatnya hairan akan sabda Nabi tadi. Hendak membaca sepertiga Quran, tiba-tiba tidak dibacanya. Dia baca kulhu ya, kulhu Allah. Nabi tinggal majlis sekejap. Hanya dibacanya kulhu Allahu ahad. Kemudian daripada itu datang lagi Nabi mendapat mereka itu seraya bersabda. Nabi pun berkata, ujarnya, katanya, hai sekalian kamu, telah aku katakan kepada sekalian kamu, aku mau membaca kepada sekalian kamu akan sepertiga Al-Quran. Nabi tanya, wahai sahabat aku tadi, aku kata tadi nak baca 1/3 Al-Quran kan? Jadi sahabat dah tunggu kan, bukankah sudah aku baca, bukankah aku dah baca? Jadi Nabi nak bagi faham. Nabi kata aku nak baca 1/3 Al-Quran ni bukan semua 10 juz Al-Quran tu. Dan Nabi mari ni Nabi tanya tadi, bukankah aku dah baca? Nabi sahabat tu baru baca qul huwallah kan. Jadi Nabi nak bagi faham cara Nabi cakap supaya sahabat ni faham bahawa qul huwallah itu 1/3 Al-Quran, iaitu qul huwallah wa ahad yang telah aku bacakan kepada sekalian kamu. Itu menyamai ia akan 1/3 Al-Quran. Itulah yang aku bacakan kepada kamu. Dia menyamai 1/3 Al-Quran. Demikianlah khabarnya datang dari hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, hadis tadi kan, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhshudu fa inni sa'aqra'u alaikum sulusal Quran. Qala fa hashada man hashada summa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qara'a qul huwallahu ahad. ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن إني لا أرى هذا خبرا جاءه من السماء. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. Hadis hasan sahih. Jadi makna hadis tadi kan daripada Abu Hurairah, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul sekalian. Nabi kata berkumpullah kamu sekalian, maka bahasanya aku akan membaca ke atas kamu 1/3 Quran. Katanya maka berkumpullah orang yang berkumpul, sahabat tadi. Kemudian keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka membaca ia akan qul huwallahu ahad. Kemudian masuk ke dalam rumah dia lah, masuk tempat lain kan. Maka berkata setengah kami bagi setengah pada yang lain, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bahasanya aku lagi akan membaca atas kamu 1/3 Al-Quran. Bahasanya aku fikir ini khabar datang akan dia dari langit. Kata sahabat tu, mungkinlah ini berita ni khabar dari langit. Kemudian keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, maka bersabda ia bahawasanya telah aku kata lagi akan aku baca atas kamu 1/3 Al-Quran. Tidakkah bahawasanya menyamai 1/3 Al-Quran tadi qul huwallah tadi kan? Ini hadis yang akan menerangkan hadis ya. Jadi itulah sikit sebanyak tentang kelebihan surah Al-Ikhlas ni, surah Al-Ikhlas tadi, surah qul huwallahu ahad tadi. Jadi kita sama-samalah mengamalkannya kan, karena fadilat dia, pahalanya kan begitu besar sekali kan, begitu banyak sekali kan. Jadi itu untuk malam ni lah saya katakan masa pun kan. Jadi kita sama-samalah melatih diri kita lah, baca qul huwallahu ahad, baca ayat kursi, baca Yasin, baca Quran. Tapi janganlah baca yang ni ada hadis lain suruh kita baca Quran. So baca surah Baqarah, suruh baca surah Ali Imran. Ini hadis ni kan tentang. Jadi nak memudahkan kita kan qul huwallah dulu. Tapi kita dah balik dah asyik dah baca qul huwallah. Baca ayat kursi pula kan panjang sikit. Baca Yasin pula, baca Tabarakalladzi pula, baca surah Waqiah pula kan. Bila jadi dah kita dah syok dah asyik dah. Baca surah Waqiah hari nak murah rezeki kan. Baca Yasin segala hajat kita Allah kabulkan. Allah penuhi hajat kita. Jadi amalan. Jadi qul huwallah ni mana yang paling mudah, yang paling simpel tapi besar pahalanya. Banyak fadilatnya kan. Sebelum tidur, pagi, petang.
Ya. Ada masa lapang lah, masa-masa lapang daripada kita duk buat masa duk khayal, duk angan-angan, baca qul huwallah banyak-banyak. Cerita almarhum mak saya kan, selepas arwah kakak saya meninggal. Dia ni terlalu sayang lah anak perempuan seorang saya seorang. Dia tiap-tiap malam selepas maghrib daripada kematian arwah kakak, dia baca qul huwa, dia tak baca. Dia baca 100, dia balik 1, dia balang 100. Saya tengok palang dia tu kan jadi panjang di bilik dia kan, di dulu pakai kabut kan, bilik panjang dia. Saya tengok jadi bentuk pedang-pedang. Jadi pada bawah ni atas saya nampak macam pedang. Jadi gitu kan. Jadi melengkung kan. Lama-lama dia berhenti kan, ada stand kan. Saya pun tak tanya apa lah amalan yang lepas maghrib kan baca untuk anak dia kan. Jadi dia kata dia yang berhenti, dia bermimpi pada semalam lepas dia baca qul huwallah dia. Dia jumpa dengan kakak saya, dengan anak dia kan. Dia jumpa dia pakaiannya cantik lah, macam pakaian pengantin, pakaian baru lah, pakaian raya lah kan. Dia datang dari jauh, dia berlari-lari datang ke mak dia, dia berlari. Mari dia peluk mak saya. Dia kata mak dia tak apa dah, mak jangan susah hati, jangan bimbang apa-apa. Saya ni dah tak ada apa-apa dah. Cik ni, orang Kedah cakap, cik ni tak ada apa, cik ni dalam baik, dah elak dah. Baru dia berhenti. Kalau tidak dia tiap kali maghrib tuan-tuan sampai ke Isya qul huwa lah. Dia baca. Tak tahulah berapa ribu dah. Sebab maghrib tu dia baca tu, masa-masa lain dia baca agak sikit, tapi lepas Isya dia letih. Tapi lepas maghrib, daripada solat maghrib sampai Isya tu qul huwallah saja. Daripada dia tengok bertahun lah, setahun lebih. Dia duk baca, duk hadiah pahala tu pada anak dia. Itulah yang dia terhenti, dia berkurang baca-baca sikit-sikit, tak baca banyak. Sebab dia mimpi tu dia jumpa kakak dia dalam pakaian yang cantik, yang elok, yang dalam keadaan dia seronok kan. Dia datang, dia peluk mak saya, dia kata mak jangan susah hati, jangan cik ni tak dalam, tak ada apa elok, duduk dalam elok-elok lah. Dia pun dia berhenti lah, dia rasa tenang lah kan, anak dia tu dah selamat lah kan. Daripada azab kubur dan insyaAllah kan, dia tergolong daripada kalangan ahli syurga kan insyaAllah. Jadi itu adalah kita amalkan tuan-tuan, untuk diri kita dulu, untuk ibu bapa kita yang mati, kita hadiahkan banyak-banyak. Nak nanti tahlil setahun sekali, bulan puasa boleh buat tahlil, boleh isi kurang kan. Nak hadiah pada ibu bapa kita, anak-anak kita yang mati, adik-adik kita, sahabat anda yang mati. Nak tunggu isi borang baru nak bagi qul. Tu pun beberapa orang ada mari tuan-tuan. Petang-petang kan tak sampai bagi. Kita tak ada amalan baca qul hadiah pada ibu bapa kita yang telah mati pahalanya. Sampai tuan-tuan. Kita dapat. Jangan tak apa hadiah dia tak dapat. Kita buat haji pada orang mati, kita dapat sama, takkan tak dapat. Kerana dia kita dapat. Ni pun kerana kita baca qul huwa, bapa kita dapat pahala. Adik-adik kita yang mati dapat pahala. Diringankan azabnya, diberatkan timbangannya nanti akhirat. Kita dah mati pula, siapa nak baca pula? Orang hidup baca kita pula. Sebab kita masa hidup kita baca pada orang mati. Kita mati orang buat pada kita itu. Dia baca anak kita, adik-adik kita, kawan kita pula. Hadiah qul huwa pada kita pula. Berapa banyak untung? Masa kita hidup, kita hadiah. Kita mati, orang mati tak lupa ada kita. Sebab kita sentiasa hadiah Quran pahala, qul huwallah pahala bacaan dan kita doa pada dia. InsyaAllah kita mati pun orang tak lupa tuan-tuan. Sebab masa hidup kita ingat pada dia yang mati. Khususnya ibu bapa kita lah kan, adik-adik kita, anak-anak kita yang dekat, kaum kerabat, yang jauh, yang kita kenal lah, tak kenal. Kita sebut orang Islam kan, untuk seluruh muslimin dan muslimat. Jadi itulah tuan-tuan untuk malam ni kan, mudah-mudahan lah dia memberi manfaat untuk diri saya, untuk tuan-tuan semua tentang surah qul huwallahu ahad. Mudah-mudahan kita beramal lah dalam hidup, basahilah lidah kita dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wallahu a'lam. Ada soalan tak kan? Mana Pak? Siapa tahu ada soalan boleh tak? Saya suka tanya orang kan, tuan-tuan boleh tanya saya, kalau boleh jawab saya jawab, tak boleh tak buat. Saya sorry lah. Saya kata saya tak tahu lah. Kalau nak tanya tentang qul huwa, tentang Quran lah kan, boleh lah.